Assalamualaikum kawan-kawan, selamat datang ke hari kedua umrah kami di Tanah Suci. So hari ni kira ni petang Khamis nak masuk Maghrib lah untuk kira malam Jumaat. Okay, kita dah ni kat masjid, masuk waktu Maghrib pada malam Jumaat. Di Mekah ni malam Jumaat, Khamis malam Jumaat tu orang-orang lokal dah mula datang mengerumuni dan membanjirilah Masjidil Haram ni dengan sangat ramainya sebab nak dapat berkat hari Jumaat tu. So normally dia orang akan datang malam Jumaat dan duduk sampai mungkin pagi Sabtu, barulah dia orang balik ke rumah masing-masing. So penuh lah masjid, kena datang awal sikit kalau nak datang solat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah, inilah pemandangan daripada floor atas sekali ya, ni bumbung lah kiranya. Ni antara Maghrib dengan Isyak pada malam Jumaat sangat padat. Memang macam ni sentiasa, tak kira lah bulan apa pun pi. Khamis malam Jumaat ataupun hari Jumaat memang macam ni. Penuh orang buat tawaf sunat lah antara Maghrib dengan Isyak tu. So kalau atas bumbung ni ambil masa sebab lingkaran dia besar sikit. Kalau buat tawaf sunat mengambil masa dalam 1 jam. Kalau jalan relax lah. Kalau jalan laju lagi boleh lah less than 1 hour tu boleh. Tengok kat bawah tu dekat Mataf depan Kaabah pun penuh padat orang. Memang circle dia kecil tapi sebab padat tu jadi slow lah. Kalau biasanya 20 minutes dah siap lah tawaf tu, tapi ni ramai, mungkin mengambil masa setengah jam hingga ke 1 jam untuk habiskan depan Kaabah pun. Alhamdulillah masa ni abang dah nak settle dah round ke-7 tawaf. Dan elok-elok habis round ke-7 maka azan Isyak pun masuklah. So memang ngam lah untuk tawaf 7 round atas bumbung ni. Tapi itulah nak kena cari tempat solat lah pula ni, nak cari tempat duduk. Hayya 'alas salat. Saja abang ambil video dekat skeletor ni sebab skeletor ni bagi kita biasa tengok skeletor, tapi ingat jemaah-jemaah daripada seluruh dunia yang datang dari Afghanistan, dari gunung-gunung, dia orang tak pernah tengok skeletor ni. Kadang-kadang nak naik skeletor pun tak reti nak terjun bila, nak naik bila. Dia orang tengok tangga tu bergerak, dia orang pening. Okay, start kali lepas solat berjemaah, abang punya favourite exit is melalui area Mas'ah. Mas'ah ni area sa'i tu antara Safa dan Marwah. So immediately lepas solat fardu, senang nak keluar kat sini sebab dia dah bina dedicated punya jalan nak 2 arah lah, nak pergi dan balik ke arah Menara Jam. So tengok sini is quite big, so senang, flow pun quite smooth lah, so very easy. So this is my favourite area. Siapa nak tahu, so sini yang belah Babu Salam, belah kawasan Sa'i, sinilah tu area dia. So belah kiri ni kalau tengok, belah kiri ni macam ada tembok ni, yang ni Istana Raja, Istana Raja. So sekarang dah nampak dah hotel area. Sebab kalau keluar melalui gate yang menghadap clock tower tu sangat congested. So yang ni flow dia better. Ni subuh pagi Jumaat, kami decide untuk solat subuh berjemaah ikut imam di masjid tu hanya daripada bilik kami. Sebab hari ni hari Jumaat pukul 10 pagi dah kena keluar dah ke masjid untuk cari tempat untuk solat Jumaat. Kami takut kelang kabut, so kami sembahyang subuh kat bilik je. Sekarang dah siang, so sekarang kita nak pergi solat Jumaat. Kawasan main mosque yang traditional part tu memang dah penuh.
So ni pukul 10 pagi ni dah penuh dah. So kami terpaksa berjalan dalam 1 kilometer daripada hotel untuk ke New Wing. Yang ni New Wing yang apa Raja Salman buat ni lah. So kita semayang dekat sini, area dia sangat luas. So lebih banyak fasiliti, lebih banyak eskalator. So tengoklah pintu pun banyak nak masuk kat sini. So less congested lah. So lebih selesa compare dengan the main mosque yang dekat Kaabah tu. Yang tu area tu memang sangat congested pada hari Jumaat. So kalau siapa nak rasa lebih selesa, jalan ke area ni lah. Kat sini pun boleh nampak eskalator pun sangat banyak dan sangat selesa. Walaupun orang ramai tapi taklah seteruk dekat kawasan traditional part of the mosque tu. Sini New Wing So tengok sangat-sangat tersusun. New Wing Masjidil Haram ni sangat-sangatlah well planned lah, sebab dia baru kan. Jadi well thought of. Segala kemudahan ada, tempat solat yang luas ni, boleh nampak tempat ambil air zam-zam pun banyak. Dia tak payah tong-tong tu dah, dia buat terus piping, boleh ambil terus tu, dia ada kaunter dia. Tempat letak kasut pun banyak ni, chandelier pun cantik kat sini. So boleh pilih lah kat mana nak semayang. Banyak area, tak payah nak berebut-rebut. Naik tingkat atas pun boleh. Tengok ni kosong lagi. Kalau main mosque waktu ni pukul 10 pagi dah penuh dah. Ni New Wing, tengok kosong banyak lagi. So jangan berebut, boleh main kat area ni. Tak payah ada berpusu-pusu nak pergi main area. Dan sini pula bagus, tiap-tiap floor tu ada tempat wuduk dan toilet pun ada kat belakang. Sedangkan main mosque tak ada toilet, kena pergi underground. Sini ada toilet kat area belakang sekali. Sekarang kedengaran azan pertama solat Jumaat. Now, ramai orang tak berapa perasan. Kalau kat Malaysia, azan pertama tu bila masuk waktu Zuhur dan azan pertama Jumaat. Lepas tu orang sembahyang sunat semua. Lepas tu baru azan kedua. Di Mekah lain sikit. Di Mekah, di Arab Saudi ni dan Madinah pun sama. Dia azan pertama solat Jumaat tu adalah sejam sebelum masuk waktu. Sebab tujuan azan pertama tu ialah nak bagi orang masa untuk bersedia untuk ke masjid. Lepas azan pertama tu, azan kedua tu baru bila masuk waktu Zuhur. Terbalik pada Malaysia. Yang ni pemandangan semasa selesai solat Jumaat. Kita dah keluar tengok. Walaupun orang ramai tapi masih ada space. Dia tak congested macam betul-betul depan clock tower tu. So senang nak keluar, pintu pun banyak. Ini kasut pun kita boleh bawa masuk. Banyak rak dekat dalam masjid tu untuk letak kasut kita. So tak payah duk risau kasut hilang lah. InsyaAllah tak hilang. Kat bahagian ni kita boleh tengok as we walk towards the clock tower, semakin ramai orang, nampak tak? Dari New Wing tak apa ramai orang. Bila pergi ke kawasan Masjid Asal, nampak tak semakin ramai. Dan sini kena berhati-hatilah tengok kat mana lane orang berjalan. Sebab kalau kita berjalan berlawan arus ni, bahaya. Kita orang Malaysia ni kecil, nak ada orang lain tu Pakistan lah, India, Arab, semua besar-besar, kita boleh terpenyek kadang-kadang kalau waktu Jumaat ni. Sebab ramai orang. Kena berhati-hati, especially kalau orang tua-tua. Yang ni kawasan dekat bawah hotel kami. Ni petang Jumaat actually. Abang decide untuk basuh baju. Kat sini ada je orang berlega-lega duk bagi business card mereka untuk buat dobi. So abang ambil satu kad. So ni orang dia datang ambil dobi. Tak payah susah. Turun je ke lobby ni, dia datang, dia tunggu, kita pas kat dia. 24 jam siap insyaAllah. Ni baliklah, ni pemandangan ke di bilik. Ni nak menunggu waktu asar tak silap. Ini pemandangan di atas bumbung masjid pada Jumaat malam Sabtu. Masya Allah, tabarakallah, orang masih ramai. Sebab orang yang datang untuk mendapat berkah hari Jumaat tu, dia orang tak balik lagi. Dia orang normally balik hari Sabtu. Okay. So ni ramai lagi lah duk buat tawaf sunat apa semua. Abang sendiri memang make it a habit malam-malam between maghrib dan isyak tu abang akan buat tawaf sunat lah untuk dapatkan berkat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Ni abang tengah tawaf sunat di atas bumbung antara maghrib dengan isyak. Masya Allah, comel lah pula tengok budak ni, kena heret nampak dia. Waktu tawaf ni sebenarnya tak ada bacaan spesifik, melainkan apa yang diajar oleh Nabi SAW antara rukun Yamani dengan rukun Hajarul Aswad. Baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan hindarkan kami dari siksa api neraka. Itu sahaja. Yang lain itu doa lah apa kita nak. Nabi SAW kata, minta daripada Allah walaupun kita nak tali kasut sekalipun. Setengah-setengah ustaz dia kata, tu saya minta lah benda kecil, malu dengan Tuhan. No, Allah suruh kita minta apa saja daripadanya, kerana dia kaya lagi maha terpuji, Al-Ghaniyun Hamid. Masa ni orang tengah solat sunat ba'diyah isyak, tu ada announcement untuk solat jenazah. Tiap-tiap waktu, hampir tiap waktu adalah solat jenazah. Ini kawasan sa'i atau mas'ah dekat tingkat 3, sama level dengan bumbung. Hari ini tak ramai sangat orang sa'i, maka sa'i hanya dibuka pada ground floor dan first floor saja. Yang atas ni diorang tutup dan dijadikan kawasan solat wanita. Tapi kalau kita nak sa'i pun boleh je ni, jalan celah-celah ni. Cuma mengganggu lah kot orang nak solat. So better sa'i di bawah lah. Tengok ni kosong saja, tak ramai sangat orang. Kalau buka floor ni untuk sa'i, maknanya orang sangat ramai. Kawasan lampu hijau pun kosong saja. Dia buat kawasan solat wanita. Seperti biasa, abang exit dekat area Babus Salam. Okey, kawasan ni kalau zaman 70-an dulu, kereta boleh drive sampai ke depan pintu ni. Boleh drop people kat sini. Sekarang tak boleh lah sebab dah jam. So dekat sini lah pintu Babus Salam. Ini Babun Nabi SAW. Banyak pintu kat sini, tapi Babus Salam ni diorang dah tutup lah ni, sebab mungkin terlalu ramai orang nak lalu kat situ kot. So again, ni kawasan jalan lah nak balik ke hotel yang menyusur mengikut tepi Istana Raja. Istana Raja sebelah kiri ni. Masya Allah, tabarakallah, abang terserempak dengan imam Masjidil Haram ni. Nampak ni Pak Gad ni duk kerumun dia. Dia nak keluar dari masjid. Imam ni selalu juga keluar TV ni, tapi lupa nama dia. Apa nama? Imam Al-Usri ke apa, tak ingat. Siapa yang tahu bolehlah komen. Lalu semua orang nak tengok dia. Muda lagi dia ni, imam ni. Lepas solat isyak, kami pun berimpun dekat food court yang ada Felda tu. Felda food court yang dekat Hotel Safwah. Ini Hotel Safwah Orchid. Kita naik eskalator kat atas tingkat 2 aku tak silap. Sini memang popular lah, orang Malaysia semua makan sini. Roti canai lah, apa semua, teh tarik semua ada lah. Dinner kami turun ke kawasan di basement hotel yang sama, Safwah Orchid ni. Sini ada kedai ibtikar ni, popular untuk orang Malaysia beli barang-barang lah, souvenir untuk bawa balik.
So tamat dulu setakat ni, setakat Jumaat malam Sabtu. Nanti kita tengok video seterusnya di rakaman yang berikutnya. Yang ni setakat Jumaat malam Sabtu lah. Nanti video seterusnya kita tengok kita ziarah di area-area Mekah. Assalamualaikum dan kita jumpa di video yang seterusnya insya-Allah.